Ada siapa yang sudi bertanding? Kaki tu nampak. Okay geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dunia Fizon. Semoga yang menonton video ni dimudah keputusan, diberi kesihatan yang baik. Okay geng, sekarang ni saya ada dekat tepi Sungai Pahang geng. Yang terletak dekat ni geng, Pusat Rawatan Kiswah Terapi Ruqyah. Tapi kita ada rumah rakit geng kat area sini. Hari ni saya akan menetap kat rumah rakit lah geng. Kat sini ada lebih kurang 4 biji buah rumah. Ujung tu satu, sini satu, sana satu, sana satu. Harga bermula daripada 100 hingga 200.5 satu malam. Nanti kita belanja sikit kan rumah rakit dia. Ada apa dekat dalam rumah rakit dia. Hari ni kita ada event ni. Air pun agak cantik ini, tak besar. Sekarang kita tengah buat persiapan lagi nak memancing. Dah lama kita plan ni, 2-3 bulan. Hari ni saya menggunakan umpan. Ni umpan kita geng. Ini sebagai kita guna pelet cucuk. Perisa pandan dengan perisa strawberry. Kalau korang nak dapatkan umpan ni, korang boleh tekan link dekat description saya. Lepas tu kita ada ni umpan satu geng. Yang ni sebagai umpan kepala. Mengkuang sebelum main. Sebagai umpan kepal. Kita tengah buat persiapan nak memancing ni. Tengah rasak. Ni owner rumah rakit Kiswah Temeloh. Datang Fizon. Sekali lagi. Yang kali ketiga dah. Itu pun sesat. Sesat. Okay Ustaz, kita nak tanya sikit Ustaz. Ya. Rate antara rumah rakit ni dari berapa? Sewaan rumah rakit kita ni rate-nya kalau yang kecil daripada 125 hingga 200.5. Ikut masa dan waktu cuti lah, weekend ke public holiday ke. Kalau yang besar antara 200 hingga 300.5. Itulah. Lagi satu kan, kalau mana-mana datang rumah rakit Ustaz Kiswah ni, kalau tak ada umpan, Ustaz pun ada sediakan umpan kalau nak beli. Betul. Betul. Mudah kan. Kalau mana-mana yang baru nak belajar mancing kat rumah rakit, korang datang je. Umpan memang dah ada, korang datang beli je. Cocok ke. Betul. Okey kan. Kita buat persiapan dulu, lagi kita ni nak menggasak kan. Okey. Try insya-Allah. Okey. Okey kan, alhamdulillah kita dah setting dah. Pasang, kita nak turun je ke rumah rakit kita. Tangga baru kan. Agak curam sikit lah. Cucuk. Nanti abang hantar buat apa nak berak dulu. Tak kena jangan dah dapat bah. Jatuh sama orang. Okay kan, cuaca agak cantik sekarang ni. Angin berseput-seput. Tak apa panas lah. Ni rumah rakit kau. Yang first lah, tapi nama rumah rakit ni rumah rakit ketiga lah. Ya apa, bismillahirrahmanirrahim. Go.
Ni dia condong sebab air surut sikit kan. Dia agak condong sikit lah. Kalau air naik, elok lah dia. Ni pun ada. Lepas ekor air besar. Ada ni. So, Betul lah ni. Libat. Orang kata ni takut. Dia pakai apa kuat bawang dia. bilik satu dia. Saya Tu, kotak ais. hello. Kita ada ni Dia dapur. nak ni mana? Oh, jengkuah. Sauk. Gancu. Ada saus ada. Relax dulu. Oi. Saya baru set up kan. Baru ikat batu. Baru ikat batu kan. Diorang dah gasak kan. Ikan juara. Berat. Aku kalah awal. Tak, sekarang ni ikan juara. Sikit. Ustaz ni kan. Kita tengah set up kan. Dia punya fun lah. Hitam je ni. Jengkuah hitam. Dah rosak ke ikan? Apa putih ni? Okey geng, strike kedua. Saya belum boboh batu lagi geng. Tengah pegang batu kan. Nak ikat. Kepala 2 ekor sekali. 2 ekor terus. Aduh. Ikan lampang je. Kenapa? 2 ekor sekali. 2 ekor sekali. Jadi. Alhamdulillah. Banyak lah si dia kan. Senang nak tahu. Nampak kan? Dia pandai mancing ni. Belanja sikit bang. Ikan. Ni. Dia kejar macam ni. Ikan bang. Ni nombor 2 tak lagi kan ni. Yang nombor 2 nombor 1 tu. Satu kan. Kita dia nampak. Kita menggunakan ni pelet cucuk daripada Ustaz Hayat Kiswah. Perisa strawberry ada, pandan, lagi satu perisa pisang kan. Dan ni saya pakai sebagai cucuk dekat mata kaya kan. Kita guna untuk cucuk mata kaya. Dekat spray ni kita ada umpan kepal. Nama dia umpan kepal lah. Kita try pakai strawberry je. Perisa strawberry. Bau piau betul kan strawberry dia. Okay. Kita cucuk mata kaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca pula nak hujan kan. Yang sebenarnya mana teknik dia ni kan. Ni mata kaya, ni umpan. Sebab tu nama dia umpan cucuk. Cucuk kat mata kaya. Bergantung pada mata kaya lah. Kalau mata kaya kita besar, buru banyak. Ni mata kaya dia kecil. Saya 8, buru 2 je. Cucuk kat mata kaya. Tengah-tengah setup tadi geng, kita punya sahabat kat Umar Rakit ni dah strap 3 ekor ikan geng. Dan dalam kita tengah setting ni geng, satu ikan jengkuang, satu ikan lampam, satu anak ikan tomperas. Alhamdulillah geng, ada hasil. Kita cucuk macam ni geng. Cocok. Macam ni. Ni.
kita akan cucuk. Sebab tu nama dia pele cucuk. Sebab kita akan cucuk kat mata kain. Kita menggunakan perisai strawberry. Lepas tu saya ada buat ni kan, umpan special daripada saya, ramuan saya sendiri ni. Umpan kepal ni kan, untuk kita kepal dekat apa, spring. Cuma bau dia agak kurang lah. Kita pakai strawberry, jagung. Kita akan kepal lah dekat spring tu. Kita nak kepal yang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya duduk mati dekat malu tak malu mati. Oh. Okay kan. Setelah siap kepal macam ni lah hasil tu, tiba masa untuk kita balik lah. Okay, harap alihkan ya. Lanjut. Kenapa? Lupa nak klip. Aduh, klip dulu. Okey geng, balingan pertama daripada saya. Kita nantikan geng. Balingan Kenapa nak jengkuah. tu geng? Woi, naik Kata beras. Kan lapar jauh tak? Bukan, dia tadi lampang jauh. Lampang jauh. dia, kamu pun tak tahu nama ikan. Peras lah, ada bintik lah satu. Ikan temperas kan. Kita ambil besar sikit dia. Kau gelakkan dia, tapi dia dah dapat ikan besar. Dia aja kong ke. Dalam masa saya tengah buat mata kain ni, setting ni, ikan yang keempat. Keempat siup betul. Tadi hang naik sekejap ni. Double strike. Siup betul lah. Umpan dia tengok. Ni umpan ustaz ni. Okay. Tengok Zeng tu betul. Dia tarik dah tu. Makan sambut. Okay kan, kita biarkan. Nanti kita update. Memang tengah lag ni. Okey gen, bateri pun nak habis tak? Tengah lag lagi. Angkat. Alhamdulillah. Tegalan lagi kita dapat. Aku cek game mana aku tak jumpa. Mana yang masuk lah? Amar. Dapat Amar. Okey gen, sekarang ni dah waktu malam kan, lebih kurang pukul 8 suku. Saya baru strike seekor kan. Sekejap saya tunjuk ikan apa saya strike. Saya pakai ini 1, 2 root. Lagi satu saya balin tinggal kat belakang. Oh, kebetulan kan, rezeki kan korang dapat tengok. Tak tahu siapa punya. Siapa punya? Siapa punya kata? Ada. Oi, lawan. Lawan ke lawan. Saya baru 2 kali tukar umpan je. Boleh lah. Tengok lah kan, kamera malam ni. Alhamdulillah. Lampam je. Enggak Lampam. Nampak. Ekor merah. Gambar satu. Ya. Okey. Tengok dia. Rezeki korang dapat tengok secara langsung. Saya ni dah 2 kali baling. Saya pun dapat seekor kan kalau
Tak lagi saya belanja kan sikit kan korang. Ikan dah lanjut. Ni hasil seorang kan? Seorang. Hasil dia seorang. Hasil dia seorang je. Kita tumpau je ni. Mana sih? Saya tak. Kau lempau lah. Mana mancing. Jom saya tunjuk ikan saya tadi seekor. Okay. Ada nasi basuh, bilik air, dia mandi. Kipas 1, 2, 3, 4, 5. Ni bilik kecil lah. Bilik. Katil ada, tilam ada, bantal ada kan. Boleh untuk cakap 6 orang memang sesuai lah. 6 orang tidur kat luar. Petak ais. Kita ni buat apa ni? Hey, masak lah. Apa? Patut Hujan datang. Ni hasil mancing tadi ke? Ada video tak? Nak tengok dia. Video tak ada lah. GoPro habis bateri. Oh, GoPro habis bateri. Ni resipi apa ni? Resipi perak campur pahang. Campur pahang. Sekarang kita letak bunga kantan. Serai 2 batang, bunga kantan pun 2 jambak. Tapi satu silap kan? Apa silap dia? Silap dia? Silap dia apa? Garam. Garam tak ada ke? Garam tak bawa hampir Tak betul. bawa garam je. Nanti Macam mana kita panggil Ustaz. Ustaz mesti boleh settlekan masalah kita. Nampak kalau kita tengok kat dia orang tu, yang 2 orang ni kita ni kawan tu, dalam juk tu Tengah makan. hasil berapa orang tu ke? Seorang. Hasil dia seorang lah. Tak boleh Kita tak lawan lah sendiri kita. tu lah. Kita tak hanya kan ni. Tapi kalau kita jala, aduh, percaya lah. Kau kita jala sini dapat tembuah kan. Okay. Cak wah lagi ada ni. Ni lagi satu jeruk saja. Ni saya rut macam lais. Rut lais saya tinggal je. Ni ikan siapa? Ya, aku nak tunjuk ni. Sini. Ikan saya kan. Lesen pertama saya. Biar aku angkat lah, biar aku angkat. Ikan bizon. Boleh juara tak geng? Tak tahu bizon. Kalau bela nanti. Ni boleh masak tak payah siang ni. Letak je dalam kuah aku tu. Letak dalam periuk. Nanti kan dah makan kita buat ni tinggal kuah sikit untuk aku. Tengah malam lagi. Nak buat ni lais terbayar. tempoyak. Sekarang kita bukan nak kita makan. Kita bagi kawan-kawan kita atas rumah ni test. Orang Pahang. Let's go. Kita bagi orang pertama. Ni. Bang boleh try mancing. Kau kena try. Boleh makan kan? Try sikit dulu. Kalau okey baru kita bawa kat orang ramai. Kalau tak okey kita simpan je kat rumah ni. Bismillah. Okey. Okey dah ni. Okey. Seorang lagi. Hasil. Mari. Rasa. Rasa. Dapat lagi? Ya Allah. Dapat lagi. Fizul, aku nak mancing macam tu Fizul. Lepas makan lagi. Okey, lepas makan kita pakai pancing jaring lah. Rasa dulu tak okey. Kita bagi okey. Tak Kita try tengok. Debar-debar juga ni. Okey ni. Sedap ni. Okey. Sedap ni. Tak pedas lagi. Kurang pedas ha. Kurang pedas. Kau rasa pedas? Kau nak pedas? Tak ada pedas. Tu lah. Okey. Lulus akhir senang kita. Okey, kita boleh bawa naik. Pukul 9.30 nanti kita naik atas. Tak apa. Sekarang Fizun pula makan. Tengok. Okey. Tak panas tu. Bila Bau letak sekejap. dah sejuk macam dekat Alaska kita ni. Cepat sejuk.
Okey lah, ikan ni tak aneh pun Ya. Walaupun kita pakai ikan murah. Cuma dia kena ikut tekak lah. Kalau macam tekak saya, dia kena pedas. Tekak orang lain tak boleh pedas. Kan? Dia pedas pun sedap juga. Di sini sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni, saya tak tahu nak gambarkan kata-kata ya, berapa gembira dan besar hati dengan saya pun tak ingin bercakap panjang, jadi bercakap sikit ni kita doa sama untuk makan lah ya. Tapi nak juga bercakap sikit tanpa saya ucapkan penghargaan tidak terhingga ya pada semua yang hadir. Kat sini belum cakap, Kimi, belum Musa, pasti cakap. Oh, ada. Ui, berat lah. Jauh. Sauk. Lampam. Juara. Lampam. Alamak, kita ni baru baru. Lampu. Ada kedua lampu. Ni tinggalan awak ni. Okeylah. Okey geng, lebih kurang pukul 8 pagi dah. Tadi kita belum ada hasil. Saya lah, kawan-kawan kita ada hasil. Tu kita terus tidur kan. Ni kita sambung pagi lah. InsyaAllah ada hasil, kita akan update lah. Oh, nak ambil umpan je, nak ambil umpan. Hasil saya semalam ke, masih hidup ke. Sedih kan gokil ke? Ikan lagi. Dapat ikan Semalam sampai hari ni aku tak dapat lagi. Ada yang besar kan? Saja besar, banyak. Ikan banyak. Okey kan, alhamdulillah. Hasil kedua daripada saya. Ikan lampam ke. Tak gumpau lagi pagi ni. Alhamdulillah. Ada hasil. Kita teruskan mancing.
kita buat video gambar hasil kan. Jalan. Oh, tahu ni. Mana sauk ni? Ni lah. Sabar. Ada saya. Galai je. Tak masuk. Sikit lagi. Oh. Oi. Tergalan. Dalam. Wah, alhamdulillah. Dalam rumah rakit ke suar. Oh, bisa. Ikan kat sini banyak. Besar. Macam mana dia campur situ pula? Campak sana, campak Sampai. ke kita orang dapat tenggalan. Dia dapat Mana pula Oh, lama. Hala. Last. 30. Anak kerai. Anak kerai. Nak berenang ni dengan apa ni, masak sambal hitam ni. Ni cek kita ni. Kacau. Kena ayam hutan. Ayam hutan. Ni terima orang Pahang. Sambal hitam. Sambal belinda hitam. Okey kan. Jam menunjukkan lebih kurang pukul 11 tengah hari. Kita dah nak kemas-kemas dah. Nak berkumpul, nak tengok hasil kita nanti. Lagi kita tunjuk hasil. Oh, lampang kunyit. Ke cahaya. Jadi kita tunjuk hasil kan. Kita nak kemas dua orang. Sana ada. 4 biji buah rumah. Pagi ni saya dapat lebih kurang 2 ekor je. Total saya dapat kan 3 ekor je kan. Tak ada rezeki lagi. Okey. Tak. Mana? Okey ke, tengah-tengah kemas mancing ni, nampak dah siap kemas ni. Ada hasil ke? Hasil kan keempat. Boleh lah. Hasil keempat kan. Kita dah tutup kamera lah tadi. Ikan juara kan. Okey, mantap. Hari satu kita tak angkat. Kita angkat hari satu. Okey. Lanjut. Hasil mancing dia dekat rumah rakit saya ni. Ni hasil dia 4 orang. Dia seorang banyak. Pakai juara ni dia. 1 2 kat buah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey, ni baru 15 ekor. Dekat dalam lanjut ada lagi. Nanti kita sambung. Ni ada berapa ni? 15 lah. Okey geng, tadi untuk hasil seorang ada lagi geng. Hasil banyak menang geng. Mancing 4 orang, tapi hasil 2 orang ada saya.
Oh, sekejap. Kenapa ya semua? Tak apa pun ni. Ni siapa yang nama putih? Ni colour. Tak. Kosong poin 0.57. 0.57 maknanya 575 gram. Setengah kilo lebih. Ikan jengkuah. Kasih sahabat, ikan ni lawa bila di akuarium tapi tak sesuai. Sebab dia teritorial. Ni kat nak boleh buat besar mana dia Tekan balik. Bagi punya tadi. Kosongkan dulu. Kosongkan dulu. Okey. Oh, sekilo. Berapa Adi kena tengok. Ya, betul. Sekilo. Poin 5. Sekilo lah. Baik, 5 tu kena kilo tu. Macam mana tu? Satu Kilo 5 gram. Bunga. Kilo 5. kilo 5 gram. Pegang kat 6. Pasal gambar dulu. Okey, Tegak. Kalau nak akan jadi juara tahun ini, ikan terbesar. Okey, masuk balik kat dalam. Okey. Siapa yang rasa lagi besar daripada Kak Na? Tongkat Zarina. Mari jangan hati lah. Kenalan saja tu. Jangan tanding lah. Ini apa ni nama Jawa ni lampang. Ini pengalan ni lampang ni. Ui besar. Lampang besar. Dah dapat sebesar tu. Tak sini boleh? Ha, boleh. Dia tadi. Tu orang nak tengok belakang tu. Ada lagi. Ni, sekejap. Nah, orang nak tengok kat Ni tengok. dia pengalan je. Oh, angle punya. Pengalan saja. Boleh jadi kita dulu King Kaloi Aki King Kaloi. Tak ada dah kalau Ni Queen Tenggalan boleh bagi nama. Tak ada Queen mana Tenggalan. susun. Tak ada plastik letak kat situ. Ni apa ni? Kerai ke? Ada plastik tak? tak ada plastik. Lapis Kerai dia. ke tu? Kerai ke? Saya tengok Aki. Nanti. Gerai ke? Gerai. Kerai ni. Kuih. Ha? Kuih. Dan dia ada pengalan lagi bawah pengalan. Tu Kat lagi. sikit. Oh. Dia seorang je? Oh, ini apa? Ini apa ni? Dia seorang je. Kenapa ikan apa tu? Ini apa ni? Ada siapa yang sudi tanding? Laki tu nampak bahawa pemenang Ada ya? Game Prize kategori hasil terbesar iaitu penginapan percuma program Silaturahim 2026 Rumah Rakit Kiswan Temeluk 23 Mei 2026. Dia kalau Kak Na menang, semua dua orang ni pemenang. Tak. Maknanya Saya dapat sekor. Serius cakap. Saya dapat sekor. tak, maknanya penginapan percuma join sekali. Zaza dengan Nazalita. Puan Zarina. Ya, tepuk tangan. Puan Zarina ataupun Kak Na. Ya. Dah, tak nampak. Bawang paling sedap sekali. Bawang batu bawang wetik bawang original. Sedap daripada bawang kuning 916, sedap daripada bawang apa nama tu? Tolong kira. Satu jengkuah. Dua jengkuah. Tenggalan. Oh, tenggalan besar juga. Tiga. Empat. Biar Susun dulu. Bilang. Tolong lagi kan. Yang ni kena apa masuk? Aki tolong kira kan Aki. Aku malu orang mana bukan grup dia. Maksudnya Aki. siapa bawa kursi? Agak-agak lah aku sampai kat sini lucu. Bawa Aki buat dia. Aku boleh.
Kategori hasil terbanyak penginapan percuma program silaturahim berguna 23 Mei 2026 jatuh kepada Mazalita kan? Mazalita. Okey, Mazalita. Dua-dua sektor. Angkat gambar. Mantap. Mantap. Balik awal lagi. Balik. Oh, alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah SWT. Pada hari ini kita melaksanakan majlis penutupan silaturahim. Itu yang sebenarnya. Betul. Matlamat kita adalah silaturahim. InsyaAllah di tahun akan datang kita akan teruskan pada macam mana yang Ustaz Hayat cakap, tarikh yang sama 2 dan 3 hari bulan, Hari bekerja lah. hari bekerja. Dan juga saya mengucapkan ribuan tahniah pada setiap peserta, termasuk diri saya. Walaupun ada yang kalau bahasa orang mancing ni kumpau kan, tapi itu bukan menjadi alasan kita untuk terus kita bersama. Dan yang keduanya, saya mengucapkan kepada penganjur iaitu Ustaz Hayat daripada Rumah Rakit Kiswah kerana sudi menjemput kita untuk sama-sama dalam grup Kiswah ni. Saya harap grup ni tidak akan berpisah sampai bila-bila. Dan kalau jumpa di mana-mana, bertegur sapalah. Itu yang kita nak. Soal rezeki, kita bersyukur apa yang ada. Jadi saya tak nak panjangkan masa lagi sebab Ustaz cakap makro. Makanan tu. Saya pun ialah sebahagian daripadanya. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan kami bagi pihak peserta juga memohon ribuan ampun dan maaf kalau daripada pihak kami ada kesilapan dan keterlanjuran kami. Sekian, Assalamualaikum. Bagus betul ucapan Haji ya. Macam tompak kan, tompak ni lah. Cuma sembah masjid ke? Memang terharu lah saya ya. Dan saya pun mengucapkan sama-sama. Terima kasih ya, support kami. Ada rezeki, doakan murah rezeki. Antara akil 4 dan akil 2 ni kita nak buat satu market yang paling besar sekali ya. 40 kali 40. Kalau 40 kali 40 antara paling besar Sungai Pahang lah. Ya. Boleh mancing sekejap-sekejap. Contoh, kata belum Ustaz nak masuk sejam 2, kita buat satu konsep je, bukan yang macam homestay ni lah. Nak masuk mancing 3 jam, boleh bagi berapa? Nanti kita akan harga dia. Okay, wakil daripada RAK4 ataupun Ladies Angler ya. Okay. Bagi dah cakap sikit. Kakak tak payah ni pun tak apa. Saya dah kat nak. Tak berduduk je. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Saya Kak Na daripada Ladies Angler. Ini nak ucap Rumah Rakit RP4. Saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur, terutama sekali Ustaz Kiswah ni telah menganjurkan program ni daripada tahun lepas tak? Ya, tahun lepas. Tahun lepas, maksudnya ni tahun kedua saya join, tapi tahun lepas saya tak join lagi. Saya ada hal, tahun ni lah baru saya join. Saya ucapkan terima kasih lah kepada penganjur semua ya yang terlibat. Saya harap tim-tim ni dalam grup ni terus kekal lah lagi bersama dengan Kiswah teruskan lagi InsyaAllah. program. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sebagai penutupnya, saya berharap semua yang hadir ini diberikan keberkatan dalam kehidupan ya. Maksudnya adalah dengan berkat kita bersilaturahim ni banyak fadilat dia. Contoh
datang sakit balik sembuh, ya, datang dalam keadaan tak berduit balik nanti murah rezeki, ya, tu berkat duduk beramai-ramai ni, ya. Datang dalam keadaan keluarga berantakan bergaduh balik, insya-Allah Taala selesaikan masalah kita, anak-anak dengar kata kan. Datang dalam keadaan serba-serbi lah, kita kata kehidupan kita sebab tak kena, nanti Allah Taala luruskan sebab pertama bahagia insya-Allah dunia akhirat, berkat datang program insya-Allah. Jadi penutupnya adalah berkenaan dengan ni apa? Saya minta maaf kalau dia tak setuju sebab ada yang kata terlampau ni sangat, orang kata meriah sangat, ya. Meriah sangat. Ni design saya, ya. Saya upah ni, ya, jangan berkata juga saya upah designer tu, dia ada upah dia, ya. Minta maaf lah, kerai ni kerai, ya. Kerai ni terlampau Pais. Kerai tu makan pelek banyak. Terlampau besar, ya. Saya dekat dalam WhatsApp group tu kan, dia terlampau besar, ya. Tapi kata kisah on dia tak ada masalah, ya. Okey je. Okey, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Okey, itulah saja. Kita doa dengan doa yang ringkas, doa penutup. Kemudian kita tangkap gambar, boleh, ya? Kenal-kenalan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana taqabbal minna wa'fu 'anna wa lana warhamna tub 'alaina wahdina wasqina al-ghayth fasqi rahmah la taj'alna minal qanitin wansurna 'alal qawmil kafirin zalimin washfi mardana maradal muslimin aslih sya'nana sya'nal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatun nar wal 'afiyatan fil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan sekali lagi untuk makanan ni, siapa yang bawa tu semoga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dia, rezekikan rezeki yang halal, jauhkan rezeki yang haram. Allahumma ighfir li sahib hadha at-ta'am wa zukul halal dan haram birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita silakan lelaki perempuan dulu. Lelaki dulu, ya.